Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Afandi Makrani, Rektor UiTM Cabang Kelantan, timbalan-timbalan rektor, Loro Rektor dan pengurusan kanan UiTM Cabang Kelantan, dan seterusnya para penonton, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini merupakan salah satu daripada hari yang menggembirakan bagi kita, kerana kita bersama dengan Prof Rektor untuk membincangkan satu topik atau tajuk yang agak familiar bagi Prof dan menjadi salah satu daripada kepakaran bidang Prof itu sendiri, iaitu berkaitan dengan wakaf. Dan Alhamdulillah, sihat je Prof hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan pelaburan akhirat untuk memugarkan tradisi wakaf dan endowment di universiti. Dan saya rasa tajuk ni dah sedaging dengan diri Prof. Sebab saya melihat kajian Prof dalam bidang master pun berkaitan dengan wakaf, dan di peringkat PhD pun berkaitan dengan wakaf, dan lebih-lebih lagi Prof pun baru juga menjalankan syarahan profesor itu berkaitan dengan parameter syariah dalam pengambilan tanah wakaf, ya Prof. Daripada dua dimensi, iaitu syariah, maqasid syariah, dan juga daripada tadbir urus. Baik, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini Prof, mungkin Prof boleh buka bicara kita pada hari ini berkaitan dengan apa itu sebenarnya wakaf daripada sudut pandang syariah Islam, dan juga secara spesifiknya wakaf pendidikan itu di universiti. Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Musyidi selaku moderator podcast kita pada kali ini. Seterusnya para penonton yang saya kasih sekalian. Wakaf ini adalah satu perkataan yang sangat sinonim lah dalam masyarakat Melayu. Kita pun sebut wakaf, dalam bahasa Arab dia pun disebut wakaf, dan ada juga istilah juga disebut infak, sedekah. So di situlah kalau kita tengok ada sedikit perbezaan antara zakat adalah infak wajib, wakaf infak sunat, sunat yang sangat digalakkan. Dan kalau kita sebut dalam konteks masyarakat kita, kalau kita kata infak tu maknanya infak umum. Saya boleh bagi makanan, saya boleh bagi minuman yang kita kata one off, sekali habis kan. Tapi dalam konteks wakaf, dia lebih kepada sesuatu yang bersifat kekal. Itu beza dia. Maknanya kita bagi, dia boleh guna manfaat itu dalam bentuk yang lama. Berbeza dengan sedekah, infak biasa, kita bagi, contohnya bagi makanan, terus makan habis. One off. One off. Dan sehingga wang tunai pun tidak dianggap sebagai wakaf, sebab dia tak boleh kekal lama. Dia boleh susut nilai dan sebagainya. Jadi dalam Islam dia melihat sedekatun jariyatun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matabnu adam in qata amalu illa min thalathin. Salah satu yang terakhir itu yang Nabi sebut, au sedekatun jariyatun, maka dia itulah merujuk kepada wakaf. Kemudian ada juga kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kamu infaklah, memberilah sebelum datangnya kematian itu, dan apabila di saat kematian itu berlaku dialog, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu pun diterjemah dalam konotasi sebagai wakaf juga, iaitu fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku boleh dapat berinfak, memberi, maka aku tergolong daripada golongan orang yang soleh. So itu secara sepintas lalu Dr. Musyidi. Baik Prof,
kalau tengok kepada apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar, yang satu hari dia jumpa dengan Rasulullah, minta cadangan daripada Rasulullah macam mana tanah Khaybar yang dimiliki, Tanah Khaybar, betul. Untuk dia uruskan, maka Nabi cadangkan kepada Sayyidina Umar untuk berwakaf. Jadi kan itu sebagai salah satu daripada model mungkin pada masa tersebut, Prof. Ya. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang, konsep wakaf tersebut dah berkembang. Mungkin di Al-Azhar sendiri, di Turki pun banyak. Jadi kalau nak dilihat kepada kepelbagaian model itu sendiri, agak-agak Prof, manakah model pendidikan yang agak sesuai untuk kita implementkan di mungkin dalam konteks wakaf pendidikan, ya? Ya, betul, Prof. Okey, dahulunya kalau kita tengok, wakaf itu dikenali sebagai wakaf dalam bentuk kubur, kan? Wakaf dalam bentuk jalan raya, Wakaf yang kekal. Wakaf kekal, kan? Dan lebih kepada kebajikan, well-being punya purpose dia, kan? Matlamat adalah lebih kepada masjid, surau, sejadah, buku, kan? Tapi dalam konteks masa hari ini, wakaf dilihat sebagai sumber kekuatan ekonomi. Dia menjadi satu bentuk pembiayaan sebenarnya. Maka kalau kita boleh tengok hari ini, yang disebut oleh Dr. Mursyidi tadi, bagaimana Universiti Al-Azhar sudah 100 tahun, lebih pada 100 tahun, zaman Kerajaan Fatimi lagi, dia menggunakan sistem wakaf sampai hari ini. Betul. Dan yuran dia pun RM3.50 kalau tak silap saya. Sangat murah dan sustain. Itu kita sebut sebagai wakaf ini adalah sumber sustainability financial untuk long term, kan? Untuk long term, dan itulah kekuatan yang ada pada instrumen ekonomi orang Islam. Kalau kita tengok di Turki yang disebut juga oleh Dr. Mursyidi tadi, ratusan universiti dia adalah bersumberkan wakaf. Dan dia sudah menjangkau ratusan tahun sejak daripada kerajaan Uthmaniyah. Dan roh, spirit itu sampai kepada hari ini, tidak ada universiti boleh dikatakan begitu di Turki yang tidak ada wakaf. Paling kurang universiti itu maknanya fakulti itu diwakafkan, kalau tidak keseluruhan sekalipun. Jadi dalam konteks kita boleh tengok hari ini, model mana yang terbaik, yang kita boleh tengok, saya melihat dalam konteks wakaf itu sendiri, kita boleh tengok antaranya Universiti Gontor kalau di Indonesia. Di Malaysia kita tidak nampak lagi satu bentuk institusi pendidikan yang betul-betul the whole system dia menggunakan sistem wakaf dan menggunakan pelaburan investment wakaf dan sebagainya. Dari aspek pendidikan kita tak nampak lagi lah, yang betul-betul, walaupun semua universiti ada. UiTM sendiri ada wakafnya, UKM, UIA-nya, UPM-nya, boleh kata UM-nya, boleh kata semua dah ada wakaf. Tapi untuk kita jadikan sebagai satu contoh yang betul-betul kita boleh tengok sumber pembiayaan dia, saya tengok ada Universiti Gontor di Indonesia. Dia ada salah satu universiti ataupun dia ada peringkat sekolah? Dia ada di peringkat sekolah dan ada peringkat universiti, dan dia sudah capai 100 tahun. Sistem wakaf dia tu, pelaburan dia tu semua dalam bentuk investment yang alumni dia yang menggerakkan projek wakaf. Maknanya dia ada kedai makan, dia ada kedai roti, dia ada peternakan lembu, dia ada dictionary. Boleh katakan di Ponorogo tu, bila saya pergi tengok, banyak kedai-kedai pakaian dan sebagainya. Bila kita tengok perkataan Latansa, itu mesti belong to Ponorogo punya Gontor. Yang tu yang diwakafkan. Yang tu yang diwakafkan, dan penjanaan dan sehinggakan dalam bentuk wakaf basyari pun berlaku. Bermaksud di Gontor ni, Prof, dia menggunakan wakaf itu salah satu daripada untuk mengembangkan ekonomi. Mengembangkan ekonomi, dan juga infra dia, dan juga pembiayaan kepada guru-guru. Dia manfaat daripada sistem wakaf itu sendiri. Dah 100 tahun. 100 tahun ya? 100 tahun bagaimana Gontor hidup, sebagaimana Al-Azhar boleh hidup, dan begitulah di Gontor saya tengok. Okey, dalam konteks endowment,
Endowment ni hampir sama dengan wakaf juga, tapi sebenarnya dia berbeza sikit lah. Kalau kita tengok di negara-negara barat, saya boleh sebut Dr. Musyidi beberapa negara yang menggunakan sistem endowment yang hampir sama dengan wakaf ini. Kalau kita tengok contohnya di Harvard University yang walaupun datanya agak lama, yang saya dapat 163.1 bilion asset endowment dia. Masya-Allah. Ini data yang agak lama saya tengok. Texas University 25,426 million asset wakaf dia. Stanford University 21 million. Massachusetts Institute of Technology nilai endowment dia 12 million. Maknanya di negara-negara Texasnya 25 million, Yale University 23 million. Semua negara-negara maju dan universiti mereka ni bergantung kepada endowment. Itu sebab dia boleh sustain walaupun dalam keadaan ekonomi gawat macam mana sekalipun. Itu yang maknanya di negara-negara barat mereka percaya bahawa sistem seumpama wakaf ini menjadi satu instrumen yang terbaik sebenarnya. Macam kita ada zakat kan? Tapi zakat dalam konteks asnaf yang sangat limited. Kita punya distribution dia, pengagihan. Tapi wakaf hatta orang kaya boleh terima, hatta orang miskin pun boleh terima. Maknanya semua pihak non-Muslim dan sebagainya dapat dimanfaatkan. Saya agak tertarik bila mana Prof sebut dengan nilaian yang tinggi. Tapi yang beradanya adalah di negara barat. Maksudnya di sana kesedaran mereka untuk melakukan endowment yang sistemnya hampir sama dengan wakaf sehingga mendapat dengan jumlah yang agak tinggi. Betul. Collectionnya. Kalau kita boleh tengok juga Dr. Musyidi, kalau di Thailand pun saya rasa boleh kita ambil sebagai contoh juga. Universiti Al-Fatani. Saya pernah tanya kepada Profesor Dr. Ismail Lufti, dia punya presiden dia, macam mana dia operate 26 bangunan dengan pasarayanya hari ini, dengan hospitalnya ada di bawah Fatani University tu. Satu perkataan dia sebut kat saya, dan sampai ini saya ingat Dr. Musyidi. Kun aminan ya'ti kamalan. Masya-Allah. Kun aminan, jadilah kamu orang yang amanah. Ya'ti kamalan, duit itu akan datang. Jadi itulah dia kata prinsip falsafah hidup dia. Dia kata macam mana dia boleh bina 26 building yang saya rasa sangat cantik, bangunan-bangunan dia hasil daripada semua negara-negara Islam yang bagi. Maknanya amanah dulu. Accountability, kepercayaan, aminan itu. Bau yang lain datang. Bau yang lain datang. Baik, tapi Prof, kalau kita lihat dalam konsep ataupun model wakaf itu sendiri, mungkin dalam minda orang kita, sama ada mungkin di Nusantara ataupun di tempat kita, dia hanya menampakkan bahawa wakaf itu satu benda yang mesti besar, bangunan, tanah. Jadi macam mana ataupun mungkin cabaran-cabaran untuk kita kembangkan wakaf pendidikan dengan mungkin kedudukan masyarakat kita, Prof? Okey, kalau saya boleh sebut juga Dr. Musyidi dan para penonton sekalian, wakaf ini dia akan subur di negara-negara yang umat Islam terpaksa survival. Contohnya kalau kita tengok, kenapa wakaf berjaya di Singapura? Dalam bentuk pendidikan kita tak nampak sangat, tapi dari sudut investment, perumahan wakafnya, supermarket wakafnya yang dalam bentuk komersial yang sangat berjaya, Singapura. Dan macam mana building yang banyak yang ada rumah-rumah kedai di Singapura tu kekal sampai hari ini adalah kerana wakaf. Saya pernah buat temu buat, dia kata kalau tak adanya sistem wakaf, dah lama dah aset-aset orang Melayu sudah tidak ada di Singapura. Disebabkan wakaf masih terjaga. Wakaf, maka sebab dia tak boleh dijual, dia tidak boleh diwarisi, dia tidak boleh dihibah dan sebagainya, dia kekal. Dia menjadi hak milik Allah, kan. Sama juga saya tengok
Kenapa aset-aset orang Melayu Islam banyak di Pulau Pinang, di tengah-tengah bandar? Di tengah-tengah bandar itu, kalau tak silap saya, lebih daripada 400 kedai hak milik orang Melayu Islam. Sebab kerana dia wakaf. Itu kekuatan kita kat situ. Jadi dari sudut cabaran kita ialah contoh, kenapa di Indonesia berjaya, kan? Di Turki berjaya. Saya tengok satu perkara yang perlu kita lihat ialah index of giving itu. Index of giving. Index of giving. Makna orang kita kalau kita nak bagi, boleh percaya ke tidak ni? Betul ke nak buat sekolah ni? Maknanya datang keraguan kat kita tu. Kita tak apa nak bagi kan. Tapi di negara-negara yang kita sebut tadi, di negara-negara barat kan, macam mana Harvard boleh berjaya dan alumni dia menyumbang kepada universiti dia. Satu yang saya sangat percaya kepada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ismail Lutfi, kun aminan. Saya rasa percayalah kalau Dr. Mursyidi, saya terus bagi duit untuk Dr. Mursyidi bangunkan apa saja. So itulah cabaran yang paling besar saya tengok dalam negara kita, ialah soal bagaimana nak melahirkan accountability, integrity, transparent kita. Contoh kalau kita pergi ke Singapura, senang nak dapat data ke mana sumber datang, daripada mana, ke mana perginya wang tersebut, di mana digunakan, diaudit dan sebagainya. Jadi orang akan, maksudnya salah satu daripada integriti pentadbir dan pengurus wakaf itu, Prof. Itu saya masa syarah profesor saya menekankan tentang takbir urus. Takbir urus itu. Saya rasa orang Malaysia ni suka nak memberi, Dr. Mursyidi. Kan? Alumni kita UiTM, kita ada dalam 1.2 juta alumni sekarang ni. Saya yakin alumni kita memang nak bagi. Tapi soalnya ialah sejauh mana aminan. Itu. Baik, Prof. Kalaulah Prof, mungkin dalam proses sekarang kita nampak bahawa Prof ni ada membuka jalan untuk kita berwakaf di UiTM sendiri. Mungkin apa strategi dan perancangan yang Prof sendiri nak buat, khususnya kalau kita tengok di UiTM Cabang Kelantan? Okey, bila saya jadi rektor Kelantan, Dr. Mursyidi, apatah lagi saya jadi rektor dalam keadaan ekonomi yang tak stabil hari ini. Saya fikir tidak ada sumber pembiayaan lain yang kita boleh bergantung kecuali sumber zakat dan wakaf. Itu saya sangat aminan. Saya sangat percaya, saya sangat yakin bahawa itulah kekuatan kita sebenarnya. Macam mana di negara Turki, 2/3 bumi Turki itu adalah bumi wakaf yang menjadi kekuatan dia, dan apabila jatuhnya Kamal Atatürk zaman kerajaan Osmania 1924, dibatalkan pendaftaran tanah wakaf itu, kerana itulah sumber kekuatan ekonomi kita. Jadi dalam konteks UiTM ni, UiTM Kelantan, kita mencadangkan supaya modal wakaf itu datang daripada akar umi kita sendiri. Datang daripada staf kita sendiri. Kita nak staf kita 100% berwakaf. Kita nak supaya staf kita rasa UiTM Kelantan is belonging to them. Dia rasa itu hak dia. Kan? Contoh kalau kita tengok, kenapa Universiti Al-Azhar berjaya? Alumni dia menyumbang. Kenapa Harvard dan Yale University yang beratus bilion aset dia tu, alumni dia. Kan? Sama juga dengan saya tengok Gontor, 100% operasionalnya ialah alumni dia. So UiTM Kelantan, kalau kita boleh tanam, pasak dalam jiwa semua warga kita bahawa kita ada 9,000 staff, student, dan kita ada sekitar 700 orang staff. Kalaulah kata 100% staff kita berwakaf, potongan setiap bulan, walaupun sedikit tapi dia barakah. Termasuk juga kalau kita tengok alumni kita dah ada 60,000 alumni, dan kita ada 9,000 pelajar plus suami isteri, ibu bapa kepada pelajar. Kita ada 18,000 campur 9,000,
27,000. Maknanya 27,000 sumber yang boleh memberi, potong setiap bulan dan sebagainya. Saya yakin kita boleh mendanai infra kita, terutama yang melibatkan soal PMP kita ni. Kita nak beli LCD-nya, LED-nya, kita nak beli kursi, meja dan sebagainya. Kita nak smart class-nya. So orang akan tengok, wow, maknanya UiTM Kelantan walaupun dalam keadaan ekonomi tidak bergantung sepenuhnya kepada kerajaan, tapi survival UiTM Kelantan dengan umur 40 tahun, saya rasa kita must do it lah. Kita kena Dah sampai masa. Sampai masa. Baik Prof, untuk akhirnya walaupun rasa banyak lagi yang boleh dikongsikan, tapi kerana keterbatasan masa, mungkin apa harapan Prof khususnya kepada, kalau dalam kelompok yang kecil adalah warga kita sendiri, dan kalau yang lebih besar kepada masyarakat untuk wakaf dan endowment daripada sudut pendidikan ini, Prof? Okey, saya sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, harapan tinggi saya lah bahawa kita kena yakin dengan sistem kita. Kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan yang Allah sebut tadi ya, kalaulah aku diberi tempoh, walaulah akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau aku diberi tempoh sikit saja, maka aku nak bersedekah dan aku nak menjadi orang yang soleh, menunjukkan bahawa sini wakaf merupakan jadi satu saham akhirat kita. Apatah lagi kalau kita menyumbang kepada pendidikan anak bangsa. B40 kita ada 60% di UiTM Kelantan, yang akhirnya duit ini dimanfaatkan kepada pelajar dalam konteks pendidikan, kemudian dia keluar daripada UiTM, dia menjadi guru, dia menjadi pentadbir dan sebagainya. Pahala itu akan berpanjang sampai akhirat. Sedekatun jariah. Sedekatun jariah. Dan itulah barakah yang saya sangat yakin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof atas penjelasan dan informasi yang menarik dan baik untuk kita ambil, khususnya berkaitan dengan wakaf. Dan mungkin saya boleh rumuhkan sedikit daripada apa yang Prof sebutkan tadi. Kita kena yakin dengan sistem. Yang pertama, sistem wakaf yang telah ditetapkan dalam agama kita, dan juga sistem tadbir urus yang telah diletakkan dalam mungkin di negara kita dan negeri kita. Yang kedua, saya tertarik apa yang Prof tadi sebut berkaitan dengan tadbir urus itu perlu kepada integriti. Lebih-lebih lagi adalah harta wakaf. Orang bagi duit, maka dia nak melihat hasil. Maka hasil itulah salah satu daripada integriti dalam tadbir urus wakaf kita. Dan akhir sekali saya mungkin boleh ambil daripada apa yang Prof sebut tadi, pelaburan akhirat kita itu bila mana kita yakin bahawa wakaf itu adalah satu sedekah yang keberterusan sampai kepada katungan pahala kita, Prof. Maka hadirin hadirat, para penonton yang dikasihi sekalian, itulah antara daripada maklumat-maklumat, informasi yang kita dapat ambil daripada Prof, yang kita boleh rumuskan bahawa penting dan besarnya wakaf pendidikan untuk kelestarian pendidikan, apatah lagi di peringkat institusi pengajian tinggi pada waktu ini. Maka terima kasih lagi sekali kepada Prof. Sama-sama. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton dan mengambil manfaat daripada podcast kita pada hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.